Assalamualaikum. Saya Mariam Jamila binti Saiful Syahrul, pengacara UATV TV PSS SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 16 Mei 2025 telah berlangsungnya sambutan Hari Guru SK Bandar Baru Bangi. Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Begitulah tema Hari Guru pada tahun ini. Sambutan Hari Guru merupakan satu hari istimewa yang diisytiharkan untuk mengenang Hari Para Guru. Walau bagaimanapun, tarikh sambutan ini berbeza mengikut negara. Di Malaysia, Hari Guru diraikan pada 16 Mei setiap tahun. Pada tahun ini, tema Hari Guru SK Bandar Baru Bangi ialah Kembar, di mana guru-guru dikehendaki memakai pakaian yang sama bersama pasangan kembar mereka. Seronok bukan? Program bermula pada pukul 8 pagi sesi pagi dan 2:30 petang bagi sesi petang. Bertepatan dengan matlamat sambutan Hari Guru itu adalah untuk meraihkan dan membalas jasa guru-guru dan kaki tangan SK Bandar Baru Bangi. Di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim di antara guru-guru dan murid-murid. Jasa dan pengorbanan guru perlu dihargai kerana tanpa didikan mereka, tiadalah generasi cerdik pandai yang mengecapi kejayaan sekarang. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh warga kerja Jawatan Kuasa Pelaksana Hari Guru tahun 2025 yang telah bertungkus lumus menjayakan program kita pada hari ini yang sangat meriah, dan guru-guru yang sangat sporting dan telah memberikan kemeriahan pada hari ini. Jadi saya berharap, bonda berharap agar guru-guru terus bekerja dengan lebih ikhlas, dengan lebih tekun, dengan lebih berintegriti dalam menjalankan tugas-tugas kita seharian selepas ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh pada perintahnya dan juga dapat menjalankan amanah yang diberi dengan baik dan sempurna, insyaAllah. Akhir sekali, sama-sama kita menghayati tema Hari Guru pada tahun ini, Guru Pemacu Transformasi Pendidikan. Selamat Hari Guru. Alright, Alhamdulillah, sambutan Hari Guru peringkat Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi telah pun selesai dengan jayanya, dan saya selaku pengerusi BKJK pada sesi kali ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua cikgu, kepada semua barisan pentadbir atas sokongan padu, dan juga tak lupa kepada kaki tangan sekolah yang sama-sama menjayakan majlis kita pada kali ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyumbang yang telah pun memberikan kami sumbangan yang saya kira amat luar biasa dan saya sangat hargai bagi pihak BKJK dan seluruh warga sekolah. Terima kasih kepada Puan Laili, Bonda Haja Noraini, Puan Rohaya, Hafiz Jul, pada bekas guru besar kita yang lama, Bonda Norida, kepada Adun Sungai Rama, Ketua Pemuda UMNO, Pusaka Jasa, Pusaka Rakyat, dan juga ramai jugalah beberapa orang parent yang turut sama menyumbang untuk sambutan Hari Guru pada kali ini. Sekian, terima kasih semua. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada guru-guru SK Bandar Baru Bangi. Semoga program sambutan Hari Guru SK Bandar Baru Bangi 2025 ini dapat mencapai objektif utama bagi meraihkan guru-guru yang telah banyak berjasa kepada warga SK Bandar Baru Bangi. Warga SK Bandar Baru Bangi ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Sekian sahaja untuk episod kali ini. UATV saluran informasi anda, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.